Oi, payah betul lah nak nampak bawah bila pokok besar macam ni. Wow, barulah nampak kaki. Kebetulan tengah menurun ni sajalah nak beritahu satu benda kepada rakan-rakan pendaki gunung kat luar sana. Khususnya abang-abang yang masih muda, akak-akak yang masih muda bergetahun. Aku tak tahulah info ni korang boleh terima ke tak, tetapi kebanyakan kemalangan di gunung pada sebelum ni data menunjukkan adalah ketika menuruni gunung. Logiknya mungkin sebab kita dah kepenatan, tapi sebabkan turun main ikut je graviti tu punya tarik, laju punya laju. Kalau tersadung cinta tak apa, ni tersadung kayu. Pisang. Tapi kalau korang tu trail runner tu cerita lain lah. Trail runner dia orang terror-terror kan. Ini aku cerita untuk pendaki gunung yang masih noob, yang masih muda macam aku. Bergetar. Tinggi takut lah. Kalau kata nak turun dengan laju pun pastikan jaga langkah. Dan andai kata fokus tu dah mula hilang, perlahankan langkah. Ingat beradaan sistah. Keselamatan tu jauh lebih penting daripada rekod PB kau.